Video ni khas untuk abang-abang yang masih tak boleh tinggal air ketum tu. Memang boleh mati ke kalau tak minum ketum? Muda-muda perangai macam sampah, takut nanti melarat sampai ke tua. Konon kata ketum tu bagi tenaga, bagi semangat. Tapi yang makin kuat bukan badan abang, ketagihan tu sendiri. Bang, sedar tak? Sebab air tu, mak ayah abang dah tak lena tidur. Hari-hari doa anak dia berubah, tapi doa tu masih tergantung. Isteri abang pun dah lali dengan janji-janji nak berhenti, janji nak berubah, tapi setiap malam bunyi senduk rebus tu tetap sama. Sampai jiran pun tahu bau ketum tu dah jadi bau rumah sendiri. Anak abang pula datang sekolah pun kena hina. Kawan ejek tu anak bapak ketum. Dia tunduk, pura-pura tak dengar, tapi hati dia luka. Abang kata air tu bagi ketenangan, tapi otak makin lembab, badan makin malas, maruah makin hilang. Yang dulu gagah cari rezeki, sekarang bangun pun menggigil kalau tak ada ketum. Itu bukan tenang bang, itu terikat. Kalau abang betul-betul nak hidup balik, bukan hidup yang pura-pura kuat tu, ikhtiarlah dengan pangkal jalan. Herba akar sulo bayu ni bantu detoks sisa ketum, kuatkan semula saraf dan bagi tenaga sebenar tanpa racun. Ramai dah mula bebas satu-satu langkah dari belenggu yang sama. Jangan tunggu anak sendiri malu nak panggil ayah. Ikhtiarlah sekarang dengan pangkal jalan.